3 bangunan termahal di dunia. Korang akan terkejut, bangunan-bangunan ini menggunakan kos yang sangat tinggi untuk penyiapannya, dan bangunan-bangunan ini juga bangunan yang paling mahal di dunia. Sebelum saya ceritakan, jangan lupa follow saya dulu untuk mendapatkan video-video seperti ini. Di tempat yang ketiga adalah Marina Bay Sands yang terletak di Singapura. Bangunan ini dibuka pada tahun 2011 dan menggunakan kos sebanyak 6.8 bilion US dollar. Untuk menyiapkannya sahaja, bangunan yang seakan-akan perahu terletak di 3 bangunan berkembar ini dimiliki oleh Sands Group yang terletak di Las Vegas. Di tempat yang kedua, bangunan yang paling mahal di dunia adalah Abrash Al Bait ataupun menara jam yang terletak di Mekah. Bangunan ini dibuka pada tahun 2011 dan mempunyai ketinggian 601 meter. Lagi mengejutkan, bangunan ini memerlukan kos sebanyak 15 bilion US dollar untuk menyiapkannya sahaja. Di tempat yang pertama adalah Masjidil Haram. Kawasan ini merupakan kawasan yang paling utama bagi membuat haji ataupun umrah di Mekah, dan kawasan ini telah pun dikembangkan sejak dari zaman dahulu untuk menempatkan jemaah-jemaah haji dan umrah. Kawasan Masjidil Haram memerlukan sebanyak 120 bilion US dollar dan masih lagi dikembangkan dan akan berakhir pada tahun 2030 dan mungkin akan dikembangkan lagi pada masa hadapan.